dayung perahu ke Tanjung Beringin, sebuah belian sebatang selasih. Kepada bulan dan juga angin, sampaikan salam penyambung kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG, peneraju pendidikan IPG, peneraju kecurangan pendidikan guru bertaraf dunia. Salam pintar KDRI. Jadi saya di sini Muhammad Firdaus Kasturi bin Ahmed Farid daripada option Bahasa Melayu 4 ataupun Bahtera Nusantara akan berkongsi tentang mengapa negeri China telah menjadi kuasa besar pada masa kini. Baik. Baiklah, bagi akronim yang pertama iaitu huruf C yang membawa makna sebagai cetusan informasi. Hal ini maksud terdapat satu pembaharuan ekonomi daripada seorang pemimpin Cina pada sekitar tahun 1978. Jadi hal ini mulanya berlaku apabila terdapat salah seorang pemimpin Cina, iaitu pemimpin Cina yang pertama yang bernama Mao Zedong telah meninggal dunia. Jadi terlantiklah seorang lagi pemimpin Cina, iaitu Deng Xiaoping. Jadi beliau ini telah memperkenalkan satu cara baru untuk mengawal ekonomi China. Apa itu sebenarnya? Persoalannya, jadi beliau ni telah membuka ekonomi negara China kepada 3 peluang, iaitu perdagangan antarabangsa, dan yang kedua adalah ekonomi luar, dan yang ketiga adalah pelabur asing. Jadi sejurus dengan perkara itu berlaku, China ini China ini mendapat banyak lamaran daripada pelabur asing. Secara tidak langsung, ekonomi China semakin meningkat dari semasa hingga ke semasa. Jadi negara China yang kita kenal dulu dengan ekonominya yang kurang efektif ekonominya untuk negara, jadi beliau ni Deng Xiaoping telah meningkatkan ekonomi China dengan lebih besar. Itulah akronim pertama bagi urus cetusan informasi. Jadi bagi akronim yang kedua, iaitu huruf I yang membawa makna infrastruktur moden. Maksudnya di sini kita awam lah yang mengetahui bahawa China ini sangat terkenal dengan projek infrastruktur yang besar, yang moden. Contohnya lebuh raya yang panjang, pembangunan bandar baharu, serta rangkaian kereta api laju. Jadi rangkaian kereta api laju itu telah merekodkan bahawa negara China ini telah mempunyai rangkaian kereta api laju yang paling besar di dunia. Jadi impaknya secara tidak langsung, perkara-perkara infrastruktur moden ini telah membantu China untuk menyambung bandar ke bandar dan meningkatkan produktiviti serta membantu hubungan perdagangan dengan negara luar ataupun dalam negara. Jadi tidak dinafikan lagi daripada faktor infrastruktur moden ni, dia dapat membantu China ini menjadi satu pasar besar. Jadi akronim yang ketiga iaitu huruf I lagi yang berdiri sebagai industri besar. Jadi China ini mempunyai perindustrian yang sangat besar. Jadi terdapat beberapa sebab tertentu yang membuatkan jenama-jenama besar yang menghasilkan produktiviti
yang sangat terkenal di dunia ini memindahkan kilang-kilang mereka ke negeri China. Jadi antara sebabnya adalah tenaga buruh di China sangat ramai dan kos untuk membayar buruh itu sangat rendah. Dan yang terakhir adalah kita lihat infrastruktur di China sekarang semakin hari semakin baik. Dan antara jenama yang menjadikan China itu sebagai kilang dia adalah jenama seperti Apple yang telah mengeluarkan produk contohnya iPhone, MacBook dan sebagainya. Dan tak dilupakan juga jenama yang gah sekarang ini, iaitu jenama yang menjual pakaian sukan, jenama Nike. Dia juga memindahkan kilang ataupun orang kata membina kilang Nike itu sendiri di negara China. Jadi kita boleh kata negara China ini telah menjadikan negaranya sendiri sebagai pusat industri untuk mengeluarkan produk elektronik, pakaian dan mesin. Sebab itulah kalau kalian semua pernah dengar ada orang cakap produk made in China ada di mana-mana. Jadi untuk akronim yang keempat, iaitu huruf N yang berdiri sebagai nilai penduduk. Jadi jika anda ingin ketahui, China sekarang mempunyai populasi penduduk yang sangat ramai. Menurut kajian, China mempunyai penduduk seramai lebih 1.4 bilion. Dan ini menjadikan penduduk di China merupakan penduduk yang paling ramai di dunia bersama dengan India. Jadi kenapa pentingnya penduduk yang ramai ni? Pentingnya penduduk yang ramai ni adalah untuk meningkatkan pasaran produktiviti. Dan yang kedua pula adalah untuk memudahkan kemajuan industri. Okey, macam ni. Cuba kita bayangkan, terdapat satu syarikat yang besar yang telah menjual produknya di dalam negara China sahaja. Tapi disebabkan oleh populasi penduduk China yang ramai itu, dia telah mendapatkan satu sambutan jualan yang sangat tinggi. Jadi secara tidak langsung syarikat itu telah mendapat untung yang sangat banyak dengan menjual produk mereka di dalam negeri China sahaja. Jadi itulah dimaksudkan China ini mempunyai satu industri yang sangat maju di dalam negara China itu sendiri. Jadi untuk akronim yang kelima, iaitu huruf A yang berdiri sebagai arus teknologi. Jadi kalau kita lihat sekarang, China ni sendiri telah dikatakan sangat berkembang dalam bidang teknologi. Contohnya, China sendiri telah mengeluarkan satu syarikat yang sangat besar, iaitu syarikat Huawei, yang telah mengeluarkan banyak produk elektronik. Contohnya telefon pintar Huawei, komputer riba Huawei dan sebagainya. Dan antara contoh syarikat lain di China juga adalah syarikat besar adalah Alibaba dan Tencent. Jadi kita lihat di sini, syarikat besar China sekarang ni telah memberi satu saingan yang tinggi untuk syarikat-syarikat di negara barat, contohnya di negara Amerika Syarikat. Tak dilupakan juga, China ni sekarang boleh dikatakan pakar dalam AI, pembayaran digital dan rangkaian teknologi emerging. Jadi saya boleh simpulkan bahawa banyak dah China
China ni mendahului negara barat dalam bidang-bidang teknologi ni, dan bidang-bidang yang lain pun banyak dia. Jadi inilah antara faktor perdana lah untuk mengatakan China ni telah menjadi kuasa besar dalam dunia. Jadi akronim yang terakhir untuk akronim Chinaku ini adalah huruf U yang memberi makna sebagai usaha global. Maksudnya di sini China telah melakukan inisiatif ataupun usaha global dalam satu projek besar yang bernama Belt and Road Initiative. Jadi impak daripada projek itu, China ni telah mewujudkan ataupun membina pelabuhan, jalan raya dan sebagainya. Jadi daripada projek ini, China ni telah melibatkan banyak negara. Contohnya di Asia, di Afrika dan di benua-benua yang besar. Oleh itu, China ni bukan sahaja dapat membantu ekonomi negara lain, tapi secara tidak langsunglah China ni orang kata telah meningkatkan imej negara China sendiri di pesada dunia. Macam China ni, dia nak meningkatkan hubungan diplomatik, hubungan perdagangan dengan negara luar dengan cara membantu negara lain meningkatkan ekonomi. Jadi itu orang kata nak akak bakul sendirilah. Macam itu. Itulah perkara yang dibuat oleh China untuk mendapatkan pelabur asing, hubungan diplomatik yang lebih baik, dapat hubungan perdagangan yang lebih banyak untuk memacu ekonomi negara China. Dan yang keenam adalah huruf K yang berdiri sebagai kestabilan politik. Jadi negara China ni telah mengamalkan satu politik yang sangat berbeza dengan negara-negara luar, negara lain. Negara China ni diperintah oleh Parti Komunis China, dan adalah beberapa negara lain mengkritik teruk pemerintahan China ni dan dasar politik China ni. Walaupun politik China ni dikritik, dia membawakan satu kelebihan yang banyak kepada China. Contohnya, China telah membawakan satu pelan pembangunan 5 tahun dan pelaburan yang besar untuk negeri China sendiri. Jadi ini adalah kelebihan yang sangat berkesan untuk jangka masa panjang bagi China. Jadi secara tidak langsung, negara China ini dapat berkembang pesat dengan lebih pantas dan boleh memacu kejayaan ekonomi mereka dengan lebih efektif dan efisien. Jadi korang semua dah dengar kan apa perkongsian saya tentang 7 faktor yang menjadikan China ini sebagai kuasa yang besar di pesada dunia. Jadi seperti yang saya sediakan tadi, satu akronim untuk memudahkan kamu semua memahami dan mengingati tentang faktor-faktor China ini menjadi kuasa besar. Jadi saya akan ingatkan semula akronim itu, iaitu Chinaku yang terdiri daripada 7 huruf CIINAKU, yang yakni C ini berdiri sebagai cetusan informasi dan I ini berdiri sebagai industri pesat, dan I lagi berdiri sebagai infrastruktur moden, N pula berdiri sebagai nilai penduduk yang ramai, dan A ni berdiri sebagai arus teknologi, dan K berdiri sebagai kestabilan politik, dan U pula
berdiri sebagai usaha global. Jadi cukuplah 7 faktor dengan satu akronim yang boleh anda ingati. Jadi begitulah antara faktor dan sebab perdana sini ini. Jadi saya akan sudahi perkongsian saya ini dengan satu kata-kata. Yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu membuat dosa, yang suka itu berbuat pahala. Jadi ada mata kita pandanglah keindahan, ada mulut kita berbudilah bertuturan, ada hati kita berilah kesayangan, dan jika ada salah dan silap, sudilah maafkan. Kerana tidak dinamakan laut jika tidak bergelora, tidak dinamakan manusia jika tiada salah dan silap serta dosa. Jadi selamat menonton.